Okey, huruf ra. Bagi yang pelet R tu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau kita yang fizikal lidah ni elok je, jangan dibuat-buat. Kan? Cara dia apa? Cara dia kena usaha untuk sentuhkan bahagian apa? Bahagian hujung belakang lidah ni ke gusi depan. Ra. Dia akan bunyi macam tu. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Dia akan bunyi macam tu. Okey? Jangan kita gulungkan. Elakkan daripada menggulungkan lidah kita sehingga dia tak menyentuh ke gusi atas. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Kan? Salah. Kan? Memang keadaan tengah lidah ketika menyebut huruf ra dia lekuk sedikit. Dia lekuk. Tapi jangan kita menambah-nambah pula bunyi dia. Jangan kita gulungkan sampai bunyi macam tu. Sampai dia jadi macam tu. Jangan. Dia sikit saja. Ra. Ra. Ri. Ri nipis sebab berbaris bawah. Ru. Tebal. Boleh?